Cara lindungi simpanan persaraan. Bila masuk fasa persaraan, persoalan paling besar ialah duit ini nak guna sahaja untuk belanja ataupun untuk dilaburkan. Sebagai pesara, kita perlu faham satu perkara penting. Kita sudah tidak ada kelebihan masa dan tenaga seperti dulu. Kalau tersilap langkah dan rugi, simpanan itu sangat sukar untuk dibina semula. Sebab itu, elakkan pelaburan risiko tinggi seperti saham ataupun unit teras jika tiada ilmu yang kukuh. Memang benar, instrumen seperti amanah saham Bumi Putra, lembaga tabung haji, kumpulan wang simpanan pekerja beri dividen sekitar 4 hingga 5% setahun. Tetapi simpanan ini semua dalam bentuk ringgit. Nilainya terdedah kepada inflasi dan keadaan ekonomi semasa. Dividen nampak naik, tapi kuasa beli boleh jadi makin susut. Emas pula berbeza, ia logam semula jadi. Tidak boleh dicipta sesuka hati dan tidak bergantung kepada sistem kewangan. Nilainya pada berat dan juga keturunan, bukan pada janji pulangan. Sebab itu, emas sering dianggap sebagai insurans kekayaan. Bila nilai mata wang jatuh, emas cenderung melindungi kuasa beli. Kesimpulannya, untuk pesara, fokus utama bukan lagi mengejar keuntungan yang tinggi, tetapi melindungi simpanan supaya cukup sepanjang tempoh persaraan. Jika tuan-puan ingin mula simpan emas bersama dengan Public Gold, isi borang daftar dan saya akan bantu serta bimbing langkah yang sesuai dengan keperluan anda.